Aku rasa filem ni macam terlalu ambitious, man. Macam dia boleh kecilkan skop tu, tapi dia sumbat semua nak bagi nampak menarik. And actually tak salah kita nak jadikan filem luar tu sebagai inspirasi kita as a reference dalam membikin satu jalan cerita yang menarik lah. Tetapi kita juga harus tahu di mana kita hendak lukis garis pemutus tu. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita nak sembang tentang sebuah filem lokal baru yang baru saja ditayangkan di Pawagam bertajuk Penghukum Nusantara Assassin. Filem ini merupakan sebuah filem debut arahan Azlan Norani. Dan apa yang menarik pasal filem ni, Mat, waktu awal-awal lepa release teaser poster untuk filem ni, memang dia agak viral lah. Macam orang macam, oi, ni filem apa ni kan? Macam samurai lah apa semua. Tapi baca macam tajuk filem lokal kan. So lepa macam intrigue nak tahu ni filem apa. Dan pandangan-pandangan dekat situ semua yang macam seronok bila nampak teaser poster yang cantik macam tu. And waktu tu aku pun sendiri, Mat, personally aku rasa macam menarik ni kan. Sebab dia teaser poster tau. So teaser poster ni hang boleh buat gerak tangan pegang keris ataupun pegang pistol semua ni kan, macam Mobland buat kan. Tu pun dah menarik dah. So teaser dah menarik. And then mai ke poster rasmi dia apa semua, dia okey lah. Dia tak adalah macam power kan, tapi dia ada aura dia tersendiri yang macam bila kita tengok tu kita rasa macam wish, ada something ni kan. So kita tertarik nak pergi tonton tu. Especially pasal idea dia, Mat, iaitu mengenai dunia pembunuh upahan yang bertemakan Nusantara. That one memang intrigue aku dan aku pergi tonton lah. So filem ni berkisarkan tentang seorang atuk yang cuba mencari cucu dia yang dicolek oleh seseorang yang tidak dikenali. Apabila menyedari bahawa pihak polis tak dapat nak bantunya kerana lambakan budak yang hilang ketika itu, so dia pun terpaksa menyelesaikan kes penculikan cucu dia tu dengan cara yang tersendiri. Berbekalkan kontak dan ilmu yang ada, dia embark ke satu perjalanan yang bakal membuka semula kitab lamanya. So sinopsis tu macam agak menarik kan. Tapi actually filem ni tak berjaya buat aku rasa menarik macam tu. Sebuah filem yang sepatutnya membawa penonton melalui satu perjalanan yang penuh dengan debaran, thriller, aksi apa semua ni, dan emosi, gagal berbuat demikian. But sebelum aku ulas dengan lebih lanjut, tapi aku tak adalah nak highlight semua, Mat, sebab the main core dia adalah skrip. Skrip aku nak highlight dekat skrip tu. Aku rasa dalam review aku ni, aku hanya nak sembang banyak pasal skrip dia. So untuk filem Penghukum ni, memang macam aku cakap tadi, skrip dia memang caca maba, Mat. Dia sangat-sangat lemah dan most of the babak tu memang lazy writing. Macam dia main letak je mana ada. Sangat kucar kacir sampai buatkan hang tonton tu hang rasa geram dan sakit hati, Mat. Dia bermula dengan Taken, kemudian membawa kepada John Wick, diakhiri dengan Saw. Aku macam, ya Allah, kalau dia develop karakter Zul atau Salahuddin tu dengan cantik, maka pertukaran tu akan nampak cantik. Daripada Taken ke John Wick kepada ke Saw apa semua, dia akan jadi cantik semua je. Tapi bila dia tak tulis elok-elok, maka benda tu akan rasa macam tiba-tiba dia nak jadi macam ni, tiba-tiba dia nak jadi tu, tiba-tiba no Saw. Faham tak? Jadi macam tu aku cakap cacang maba, aku cakap kacir. And ada karakter dalam filem ni yang aku rasa macam tak wujud pun tak faham. Macam aku cakap tadi, awal tadi dia kata bajet lepas ni kecil. Aku faham, okey lah, bajet satu untuk 600,000 tu, aku faham bajet tu. Tapi dia macam orang kata ukur baju di badan sendiri lah. Macam dia kena tahu juga bila dah ada 600,000, okey, apa benda yang dia boleh sacrifice, mungkin boleh buang bagi tightkan jalan cerita tu. So ada benda yang dalam filem ni sepanjang aku tonton ni, macam ada banyak sangat benda yang dia boleh buang, especially karakter. And not buang lah, it's more to like macam change kepada benda lain supaya dia boleh orang kata kurangkan sikit bajet tu. Mungkin daripada apa character wise, daripada location wise apa semua tu. Sebagai contohnya Bel Ngasri, I love Bel Ngasri, Mat. Tapi dalam filem ni dia macam tiba-tiba je ada. There's nothing significant pun yang dia buat untuk orang kata bagi karakter utama tu develop dengan lebih cantik. Dia tak bantu ke arah tu pun. Dia macam tiba-tiba je ada. Atuk ni ada motor tau, tiba-tiba jalan kaki nak pergi cari musuh dia. Instead of that, apa kata nak tunjukkan bahawa atuk ni dia dunia lama dia tu memang assassin hebat kan. Sebab awal tu pun dia pergi tanya orang siapa yang colek cucu dia apa semua, memang dah nampak cool dah apa semua ni. So kawan tu pun bagi tahu ni siapa apa semua. Okey, belah. So nak buat lagi ada isu yang macam bila John Wick pergi jumpa Aurelio tu kan, dia kata siapa yang buat, oh kawan ni buat. Okey, aku perlukan writer. So dia bagi writer. Kan senang. It's instead of you habiskan babak dekat Bel Ngasri, kemudian Bel Ngasri pergi bawa untuk apa orang kata, pergi bawa tolong tanpa sebab yang kukuh, like nonsense punya sebab. Itu aku cakap lazy writing, kemudian tak lucu tau. Jadi rugi dah kat situ.
babak yang kita masukkan tu, dia tak boleh masuk saja-saja tau. Macam masuk just because kita nak bagi orang gelak ke apa tak. Dia kena masuk dan ada kesinambungan dia. Macam aku cakap tadi, macam mana John Wick jumpa Aurelio dan Aurelio tu bagi pinjam kereta apa semua. So dia ada connection dia. So dalam ni Bel, kalau dia nak buat Bel dengan Sri tu something, dia kena buat Bel dengan Sri tu macam mungkin orang bawah dia ke, macam sidekick dia ke. Kalau dia nak buat solo pun tak ada masalah. Macam aku cakap tadi, dia mungkin boleh buat tukar daripada awal tu. Salahuddin tu dia pinjam kereta sebab dia nak embak satu benda yang lagi jauh yang tak boleh pakai motor dia. Benda-benda macam tu yang akan jadi make sense. Even watak Shazwan Zulkifli pun aku rasa boleh take out je and focus 100% kepada pedangan Harun Nizam, iaitu ayah dia pun tak suka apa yang dia buat. So kenapa nak letak? Dia macam hanya nak letak kemudian nak pay off dekat penghujung filem waktu babak Saw tu. Just nothing. Dia boleh take off dan fokus more on benda lain. Itu dari skrip, but aku nak selit sikit pasal editor juga. Editor pun kena tahu macam mana nak elevate. Editor ni adalah pengarah dia juga, dan juga ada seorang dia, aku lupa nama. Mereka pun kena tahu macam mana nak elevate suspense dalam filem. Macam contoh opening tu tak suspend langsung, sebab kan dia selang-seli dengan watak ibu tu apa semua. Padahal ibu tu adalah ibu apa orang kata watak ekstra. Dia tak perlu nak selang-selikan babak tu. Dia boleh je buat mungkin watak ekstra tu, pergi beli watak ekstra tu, pergi beli barang dapur, kemudian bila balik tu dia buka pintu, dia nampak darah penuh rumah dia. That kind of like visual benda tu yang macam imagine hang tak tahu apa jadi kat rumah hang, tiba-tiba hang buka pintu hang nampak darah berterabur dan anak hang je yang ada. So mesti nak tahu apa jadi kan. Dalam ni tak ada, dia macam straightforward. Dia terus add on orang kena bunuh, budak kena bunuh. There's nothing suspense, nothing emotional pasal benda tu pun. Dan kemudian ada banyak lagi lah babak yang dia macam cacah maba, yang buatkan aku rasa macam agak-agak sakit mata dan telinga lah untuk tonton. Ada babak-babak yang dia masukkan, dia try hard nak bagi kita rasa emotional, sedih, dia try hard nak bagi nampak cool, dan semua tu berbalik kepada asas dia, iaitu skrip. Sebab tu aku cakap pada awal tadi, aku kalau boleh nak fokus on skrip tu lah. Because skrip dia memang cacah maba mat. And sayang sangat mat, sebab bila hang tonton tu hang rasa macam filem ni can be something. Yang kalau pengarah dan penulis dapat remake balik filem ni in 10 or 15 years dengan bajet yang betul, dengan penulis yang lebih matang, dan dia sendiri develop jadi lebih matang, aku rasa this film can be something for them. Dan macam aku cakap tadi, bajet kecil tu satu mat, tapi kita pun sendiri kena tahu benda tu. Untuk tahun 2026 dia ada satu lagi filem. Kalau tak silap aku, ni filem yang dia bagi tahu memang full dia kot, full creative control. Tak tahu betul ke tak, nanti aku akan check balik. Kalau betul creative control, aku nak tengok balik sama ada betul ke tak. Like ada potensi lain. Sebab dalam filem ni aku susah nak nampak potensi dia tu. Padahal sebelum ni dia ada mengarahkan muzik video apa semua, Seven Flower punya muzik video, Nekat, Kimi Kimo apa semua tu kan. Memang nampak, memang dia boleh mengarah. Tapi dari segi filem ni je, aku akan tonton lah filem dia untuk 2026 ni nanti. Cuma untuk filem penghukum ni aku memang tak boleh nak kata apa. Memang teruk mat. Memang teruk as in aku tak sanggup nak suruh orang pergi tonton. Macam tu. Bila aku tak sanggup nak suruh orang pergi tonton, that's why lah review aku delay dari segi video. Hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe. Road to 10,000 subscriber mat. Road to 10,000 subscriber. Kita nak try achieve 2025 ni. Kita nak tutup dengan 9,000 kalau boleh. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.